Trip scuba. Trip scuba ni dia lain. So kau kena duduk dekat kapal ataupun dekat tepi, dekat dive center ke ataupun dekat ni ke, kita akan pergi scuba je. Belum masuk. Eat, sleep, dive. Ya. Eat, sleep, dive. Okay? Itu Dan trip scuba. percayalah cakap aku, scuba tu kau dah memang dah gila babi enjoy dah. Yeah. Kau tak akan fikir kau nak pergi jalan ke apa tak. Kau akan fikir aku nak terjun lagi ni. Bila ni nak turun? Bila nak turun? nak turun. Sumpah. Mali mahal. Dunia ni kak, tak ada benda yang mahal. Kita je yang tak berduit. Jadi carilah lebih banyak duit supaya semua benda jadi tak mahal. Bukan mahal. Kena pandai manage duit. Kalau pandai manage duit tak mahal pun. Okay? Dia pergi mana? Nak pergi letak nasi ambil air tak apa. Tunjuk air dulu. Jangan lama-lama. Kak, ayah dulu dah bangun tak? Wah, sorry lah guys, saya baru bangun. Scuba yang best kat Sungai Buloh tu ke kak? Saya pun tak tahu dekat mana. Oh, muka baru bangun guys. Sorry guys. Aduh, rambut pun. Okay. Jadi kita berbalik kepada scuba. Korang nak scuba? Tak kerja ke? Inilah kerja kita orang. Kerja lah ni. Takut shutdown masa dive. Kenapa? Serap. Taklah. Saya bukti dia. Saya takut dalam. Saya sangat, apa orang panggil tu? Trauma. Satu trauma yang Panik. saya ada panic attack. Trauma. Lepas tu apa lagi yang apa? Fobia apa nama tah? Yang dalam tu. Fobia kedalaman. Saya takut, sumpah saya takut. Saya tak takut tinggi, saya takut dalam. Saya fobia. Talasok, ya betul. Lepas tu saya fobia dengan tempat yang sempit. Tapi untuk saya overcome saya punya ketakutan tu, yang saya dengan Kak Syah pergi Bali, yang kita orang buat apa nama? Line dive. Free dive punya course. Kita orang buat free dive punya course. Mula-mula saya takut, tanya Kak Syah. Sebab kita masa free dive yang kita orang train belajar tu, kita orang dicampakkan dekat tengah laut yang blue, memang tak ada coral tak ada apa, memang kosong. Tengah laut. Saya betul-betul time tu saya jantung saya dudak. Saya boleh buat tak? Satu yang buatkan saya ni fikir kan, macam mana saya boleh buat. Tak, saya macam pergi mampus lah aku. Sebab kau tak ada choice. Kau tak ada choice. Kau dah sampai tengah laut dah. Sebab kau dah dekat tengah-tengah, kau tak buat pun membazir sebab dah bayar. So kau buat je. Macam tu. Kau jangan ikut sangat ketakutan. Kalau awak ikut ketakutan awak kan, awak jadi semua benda awak takkan buat dah. Sama juga macam scuba. Kenapa Kak Syah dah ada lesen scuba dah setahun, baru saya buat. Sebab walaupun saya ada lesen free dive, saya still takut nak buat scuba. Saya baru dapat lesen open water last 2 month. Saya baru dapat lesen open water sebabkan saya masih takut tu. Tapi after saya buat open water apa semua, saya takut nak Ni. get out. Okay dah, dia keluar. Saya takut nak open water tu, memang saya time tu saya memang panik lah. Kita kan saya ada panic attack. So saya cuba untuk relax. Scuba dengan free dive dia ada satu elemen yang sama, yoga. Kau kena belajar yoga sebab yoga ni dia membantu kita untuk relax. Sebab saya belajar dekat masa free dive elemen dia sama, yoga. So kalau kau relax, kau tak akan takut pun dah dekat dalam air tu. Betul. Saya lah bukti dia. Sebab saya ada talasofobia tu, panic attack semua saya ada. Lesen open water belajar diving kat mana kak? Saya belajar dekat Sempurna. Saya ambil dekat Sempurna.
Jomlah kita pergi. Korang nak ambil open water, pergi Semporna je. Tak payah jauh-jauh dah. Kalau korang nak pergi, saya dengan Kak Syah boleh open trip. Siapa nak belajar open water? Advance driver maksimum berapa? 40 meter. 40 meter maksimum. Kalau nak lebih kena ambil deep dive tak silap saya. Tapi tak adalah guys, dia senior. Sebab saya kan belajar Saikma, saya tengok yang technical diver semua. Lagi dalam korang pergi ni untuk tengok macam ikan-ikan yang dalam. Ikan tapi yang pelik. lagi dalam korang pergi, korang lah tak ada dah. Ikan besar-besar lah dalam. Korang nak tengok ikan yang ni, diorang nak pergi masuk gua. Then korang kena ambil technical diving, deep dive. As korang pergi dalam tu dah tak ada apa dah. Kosong. Kau akan cari ikan-ikan yang duduk dalam. Eventually coral, kau cari ikan kecil. Coral ni dia just between 20, 30 macam tu. 38 shipwreck boleh dapat lah. Shipwreck last time saya pergi 35. Kalau tak reti berenang boleh belajar diving ke? Boleh. Orang yang tak pandai berenang pun boleh diving. Sebab tapi korang dia sini beza dia ialah bila korang ambil diving. Saya lah bukti dia. Aku tak pandai berenang, kau tahu tak? Tapi bila dah kau pandai semua benda tu, eventually kau akan pandai berenang juga. Kau tak ada choice. Sebab apa tau? Diving ni Survival kau faham tak? Diving ni korang belajar control buoyancy korang. Korang ada pelampung kat belakang korang. Jaket yang korang pakai tu nama dia BCD. BCD ni ialah pelampung korang. And korang control korang punya buoyancy. Orang panggil buoyancy ni berapa korang punya body position underwater. Gunakan korang punya lungs and korang punya BCD, jaket, pelampung. Untuk balance Untuk balance kan. So even tak pandai berenang pun, dia beza di sini. Nak tahu orang tu pandai berenang ke tak, tengok kaki dia. Kalau kaki dia bicycle kick, dia kick tapi dia duduk situ je, itu tak pandai berenang. Tapi benda ni boleh belajar as you go. Maksudnya daripada bicycle dia akan jadi flutter tau. Flutter kick macam ni. Berenang kan, ni flutter kick. Lepas tu bila dia orang dah pandai sikit, dia akan frog kick. Frog kick ni di macam ni. Dia orang gini. Supaya movement dia orang slow dan dia orang boleh preserve air. Supaya lama sikit daripada orang yang hyperventilate bawah air. Kick nafas laju tuk dia boleh duduk dalam air dengan gas biasa 30 minit. Yang buat frog kick ni enjoy je coral, hover. Ni coral dia hover kat atas ni, dia tengok ikan-ikan kecil, budak-budak makro. Boleh jadi 50 minit. Ada beza 20 minit kat situ kalau dia orang pandai control dia orang punya buoyancy. Dia orang punya kick, dia orang punya body movement. Kick akan senang bila buoyancy kau dah pandai. Macam sini kan. Contoh korang tu kat sini. Okey, saya boleh hover atas ni. Tapi hover kepala saya kat ujung, kaki saya kat atas. Tengok ambil video ikan kecil, lepas tu angkat balik. Itu yang membuatkan korang boleh enjoy the dive more lah. If korang boleh control all these things. Borak pasal apa? Sembang T20 je. Suka tengok, thank you. Kita nak pergi ni perjalanan 1 jam setengah. 10.30, 12. Ni tak bosan ke? Bosan lah ni nak pergi ambil motor baru kat Bos Jim. Berapa cost diving? Open water dalam berapa? 1,800 je tu. Diorang tak kejar ke? Ini misconception yang orang tak faham tau. Orang banyak takut dengan jerung, tapi sebenarnya jerung takut dengan kita. Lagi satu macam benda ni saya belajar dekat Maldives. Jerung ni lagi besar, contohlah korang ambil bull shark. Dia ada, mana-mana jerung pun dia ada predatory instinct. Meaning bila awak behave macam makanan dia akan interested dengan awak sebab dia ingat awak makanan dia. So bila jerung kejar awak, pusing, tengok dia balik. Jangan lari. Bila awak lari, awak behave as makanan dia. So pusing, tengok dia balik dan dia tengok awak dia akan curious dengan awak, dia akan datang dekat. Tapi dia takkan ingat awak ni makanan dia sebab makanan dia akan sentiasa lari. And kebanyakan cases sebenarnya banyak je macam nurse shark ialah potato, memang kentang, memang takkan gigit awak and so on. Dia akan gigit. Dia gigit, dia tahu tu bukan makanan dia akan lepas. Macam tu. Faham tak?
Lama tak drift dah pecah ke? Saya boleh je drift guys. Saya dah try dah. Saya tak drift 3 bulan. Saya masuk je dalam drift car tu, saya boleh drift. Muscle memory. Kereta saya ada. Anytime duit pun ada. Anytime saya nak drift, saya boleh drift. Tak ada masalah. Cuma pada saya banyak spend dekat travel dan diving because it's a different experience. Drift ni the same thing. Orang yang sama, kereta yang sama, track yang sama. Unless you can give me something different, something way more interesting than apa yang aku dah hadap for the past 2-3 years, then aku malas. Baik aku pergi diving, baik aku pergi travel. Takut gong-gong je lah. Macam tu lah. Awak, dia anything in life pun it's based on experience. If awak tak pernah experience, awak tak pernah practice, awak akan takut. The thing about diving yang saya tengok kan, certain orang cakap takut nak pergi lagi dalam. It's because you tak tahu apa on the other side of it. Unless awak dah experience kan, dia awak faham sebenarnya tak ada apa pun. Banyak benda lagi nak explore, takkan diberikan. Ya, banyak benda lagi nak experience dalam hidup ni. Jadi kita kena keep growing and kita tak boleh buat benda based on expectation orang. Saya akan buat benda yang saya happy. Sebab yang kerja saya, duit saya, experience saya, masa saya, semua saya. Dekat platform social media ni hanya saya share dan tunjuk apa yang saya, memory saya. So orang get to enjoy as well. Kebanyakannya yang korang tengok ni semua memory saya. Pernah deko ke? Tak pernah. Saya tak pernah deko. Apa tu? Decompression. Tak pernah lagi. So far saya side mount pun it's because of the people yang saya pergi pun bukan orang-orang yang encourage. Compression chamber tu ke? Tak. Maksudnya buat deco diving. Last time yang saya kena pun biasalah kalau pergi shipwreck ni kadang-kadang tak perasan ke apa, NDL dia lah biasa. Deco tak pernah lagi. Nak bawa iron ke? Saya rasa bawa iron lah. Sebab nak pergi ambil motor. Kita need a bit more reaction. Iron dah siap ke? Tak gaya bila boring je overseas. Ini yang saya cakap tadi. Banyak orang tak tahu yang bercuti dalam Malaysia ni lagi mahal daripada bercuti overseas. Asia. Jangan cerita kita orang pergi Europe, Asia. Sebenarnya bercuti dekat luar lagi murah daripada bercuti dalam Malaysia. Kalau dalam Malaysia paling worth it kau nak spend duit kau pergi Sempurna. Best tengok kat ni live. Thank you. Betul mungkin lah korang tak selalu pergi bercuti yang buatkan korang tak buat research. Tapi saya dah buat research. Bercuti dalam Malaysia lagi mahal daripada bercuti dekat luar. Di mana especially dulu? negara Asia. Mana? Kecuali Sempurna.